Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita ada tetamu istimewa lah. Okay, sempena dengan pengeluaran motor GSX R150. Okay, kita bersama dengan Encik Azmi. Encik Azmi, macam mana kenal kita? Saya jumpa dekat dalam Google. Time tu tengah cari-cari kedai-kedai motor kan. And then saya nampak motor Sing. And saya terus cuba contact lah, nak tahu harga semua. And diorang memang murah. Diorang paling murah lah antara semua kedai yang saya tanya. Okay, nice. Okay, lepas tu kita nak tanya pula, daripada proses loan submission sampai keluar motor, macam mana proses tu? Macam mana pengalaman? Beda? Agak mudah lah. Saya as first experience beli motor sendiri, dia agak memudahkan kerja jugalah. So okay lah semuanya. Okay, motor ni berapa lama nak dapat daripada start approve loan tu sampai nak dapat? Berapa lama agak tunggu? Tak sampai seminggu pun. Tak sampai seminggu dah keluar dah. Seminggu guys, tak sampai seminggu. Kalau lah tiba-tiba ada kawan-kawan tanya, nak recommend tak motor Sing? Saya memang recommend lah. Sebab dia murah and mudah. So memang saya akan recommend dekat kawan-kawan saya yang mana kalau nak beli motor. Okay, since abang ni nak recommend kan, okay, kita bagilah motor kan. Kalau tak recommend, tak bagi. Okay lah. Okay, so tahniah.